Resepi untuk hari ni kita nak buat Ferrero cookies. Ini sangatlah sedap, sesuai lah untuk hidang waktu raya nanti. So jom kita start. Bismillah. First, kita perlukan 250 gram butter. Tekan-tekankan bagi dia lembut lagi. And then masukkan 80 gram caster sugar. Mixkan bagi sekata. Masukkan sebiji telur. Dan mixkan lagi sebelum kita nak ayak 20 gram serbuk kokos, 150 gram tepung jagung dengan 300 gram tepung gandum. So make sure korang timbang lah ya, supaya resepi ni menjadi. And then boleh uli-ulikan sampailah dough ni tak melekat kat tangan. Bulat-bulatkan macam ni. Lepas tu dah boleh masukkan hazelnut. Masukkan sebiji je, lepas tu boleh celupkan dalam telur, salutkan dengan almond nips dan boleh bakar dengan suhu 170 darjah selama 15 minit. Last kali boleh cairkan coklat and then celupkan je macam ni dan dah siap. Nak kata sama macam Ferrero Rocher tu tak adalah ya kan, tapi untuk buat makan kat rumah tu memang sedap. So selamat mencuba.